Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusni 'alaihi wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertamanya, merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berbicara pada malam ini berkaitan dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Sebelum kepada perbincangan yang lebih jauh, sebagai umat Islam, kita meyakini dan mengimani bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih dalam tempoh-tempoh waktu yang tertentu itu, di kalangan tempoh waktu yang banyak, ada waktu yang terbaik. Sebagai contoh, dalam sebulan, setiap daripada 12 bulan, Allah memilih Ramadan adalah bulan yang terbaik. Allah juga memilih dari dalam sebulan itu terdapat hari yang baik, iaitu hari Jumaat. Dan di dalam satu hari itu, Allah telah memilih waktu 2/3 malam ataupun 1/3 malam adalah waktu yang terbaik. Begitulah jugalah Allah telah memilih tempat daripada tempat-tempat di atas muka bumi ini, tempat yang terbaik. Seperti Mekah dan Madinah merupakan tempat yang baik daripada tempat-tempat yang lain. Bukit Tur Sina merupakan tempat yang mulia, yang Allah muliakan melebihi tempat-tempat yang lain. Jadi di sini sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bulan Ramadan merupakan suatu bulan yang Allah muliakan dengan beberapa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam. Di antara peristiwa yang besar dalam bulan Ramadan al-Mubarak adalah peristiwa penurunan Al-Quranul Karim. Ini dinaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون." Bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Kemuliaan Ramadan adalah ketika peristiwa penurunan Al-Quran Al-Karim. Dan dinaskan ataupun telah disabitkan dalam syariat bahawa penurunan Al-Quran pada bulan Ramadan merupakan malam Lailatul Qadr, yang Allah telah memuliakan malam itu, salah satu malam daripada malam-malam Ramadan, dengan gandaan pahala 84 tahun amal ibadah. Pada malam itu beramal ibadah sama dengan 80 tahun lebih beribadah. Allah melebihkan bulan Ramadan daripada bulan yang lain. Di dalam Ramadan pula Allah telah memilih satu hari Lailatul Qadr berbanding dengan bulan-bulan yang lain, dengan hari-hari yang lain. Maka Allah firmankan dalam surah Al-Qadr, Allah menyatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr." Kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bulan Ramadan itu ataupun malam Lailatul Qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Jadi bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini hudan linnas, menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan ia merupakan bayyinat, penerang, minal huda wal furqan, daripada segala petunjuk dan juga pembeza di antara hak dan juga batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Sesiapa yang mendapati hari itu telah datang, maka berpuasalah. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat itu, yuridullahu bikumul yusra. Allah berkehendakkan dengan ibadah Ramadan bulan puasa ini yusra. Allah nakkan kemudahan kepada kamu, bukan kesusahan. Tetapi kita melihat Ramadan ini menahan, tak boleh makan, tidak boleh puasa, tidak boleh minum, tidak boleh buat itu dan ini. Kita melihat ia satu kesusahan. Tetapi Allah menyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, yuridullahu bikumul yusra. Sesungguhnya ibadah Ramadan ini Allah hendakkan kemudahan kepada kita, bukan kesusahan.
Wala yuridu bikumul usra. Allah tak nak kesusahan kepada kita dengan ibadah Ramadan. Jadi kita hendaklah mengubah persepsi kita terhadap puasa, menahan makan dan minum sebagai suatu proses yang lain, iaitu satu proses pendidikan kepada kita dan satu proses untuk menyihatkan tubuh badan kita dan proses untuk kita belajar bagaimana untuk menahan hawa nafsu untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah hendakkan kebaikan dan kemudahan kepada kamu. Jadi sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Ramadan daripada perkataan Ramadan, iaitu artinya panas. Dan kebiasaan bulan Ramadan, kalau kita berada di negara-negara Arab, Ramadan akan berlaku pada musim yang sangat panas. Pada musim panas, kita panggil sebagai Saifiyah, pada bulan yang panas. Jadi kepanasan bulan Ramadan dengan dua maksud. Ulama menafsirkan dua maksud. Yang pertama memang dalam bulan yang panas. Yang keduanya kepanasan Ramadan. Ramadan ini maknanya panas adalah panas yang membakar segala dosa-dosa untuk kita masuk ke dalam Aidul Fitri dalam keadaan suci bersih fitrah kita daripada dosa. Jadi sahabat yang Allah Subhanahu Taala sekalian, sebagaimana disebutkan di awal, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah muliakan dengan penurunan Al-Quran. Ini kita dapati bahawa di dalam bulan Ramadan Nabi SAW telah mengulang bacaan Al-Quran Al-Karim bersama Malaikat Jibril sebanyak 2 kali, iaitu pada akhir Ramadan sebelum kewafatan Nabi SAW. Ini menunjukkan apa kepada kita bahawa adalah Nabi SAW seorang manusia yang maksum, tetapi mengulang Al-Quran Al-Karim, khatam 2 kali khatam di dalam bulan Ramadan yang terakhir sebanyak 2 kali. Ini menunjukkan kepada kita bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kepada kita, seandainya bulan lain kita menjauhi Al-Quran, maka bulan Ramadan menjadi permulaan kepada kita untuk kita mendekati semula Al-Quran Al-Karim. Yang mana Nabi SAW menyatakan dalam hadis baginda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu apabila dibaca, dia akan menjadi syafaatmu di akhirat kelak. Maka dalam bulan Ramadan, bulan yang Allah SWT muliakan dengan kelebihan dan keberkatan yang banyak, janganlah kita meninggalkan tali yang paling ampuh untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, iaitu Al-Quran Al-Karim, dengan membaca dan mentadabbur maknanya. Ramadan Al-Mubarak, kenapa kita perlu bersedia dan kuat bersungguh-sungguh menghadapi Ramadan? Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis baginda Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datangnya bulan Ramadan, akan dibuka segala pintu syurga. Amalannya akan naik, akan orang itu dimasukkan ke dalam syurga dengan amalan Allah Subhanahu Taala menerimanya. Amalan yang sunat Allah gandakan seperti amalan fardu. Amalan fardu yang dilakukan Allah gandakan dengan 27 kali gandaan. Subhanallah, ia tidak berlaku pada bulan selain bulan Ramadan, tetapi Allah khususkan hanya dalam bulan Ramadan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, Nabi SAW menyatakan, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Seandainya datang bulan Ramadan, maka pintu syurga akan dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, segala pintu neraka akan Allah tutup. Wa sufidatis syayatin, dan akan Allah gari dan ikat segala syaitan-syaitan. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah telah memuliakan bulan ini dan memuliakan mereka yang menyambut bulan ini dengan Allah menutup segala pintu kejahatan kepada manusia. Dan Allah muliakan kepada kita dengan beberapa ibadah. Ibadah yang paling utama adalah ibadah puasa, yang mana Nabi SAW menyatakan tentang kelebihan puasa ini dalam satu hadis baginda, mereka yang berpuasa akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Taala daripada suatu pintu yang dikhususkan hanya kepada golongan yang berpuasa, iaitu yang dinamakan dengan pintu Babu Rayyan, pintu Rayyan. Pintu Rayyan ini telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu Taala hanya kepada golongan yang berpuasa. Sahabat macam Allah Subhanahu Taala, seandainya kita merasakan kita ini musim yang lemah, kita tak banyak amalan soleh, maka seandainya kita tak mampu untuk masuk dalam pintu jihad, kita tak mampu masuk syurga melalui pintu sedekah, tak mampu masuk ke dalam syurga melalui pintu solat yang banyak,
Tak mampu masuk ke dalam syurga melalui pintu buat baik kepada ibu bapa, tak mampu masuk ke dalam syurga melalui pintu menuntut ilmu, maka setidak-tidaknya kita memiliki satu peluang dan ruang untuk masuk ke dalam syurga melalui pintu puasa yang Allah khususkan dengan Babur Rayyan. Ibadah kedua yang menjadi selingan kepada ibadah puasa adalah ibadah qiraatul Quran. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa kedua yang menjadi peristiwa besar di dalam bulan Ramadan